Kia baru setengah. Okay. Hello. Ini nombor Ayah Amira ke? Ya. Saya dah suruh nak kertas tulisan anak cik. Pasal tu nanti saya letak rumahnya. Saya naikkan satu trip nanti. Nanti saya akan baca betul dan maybe anak cik dia lulus. Yes. Hello? Oh, ya cikgu. Tak apa. Nanti saya akan transfer ya. Bagi tahu Amal, saya transfer. Terima kasih. Abah, dia sekarang tadi tu exam susah. Saya tak dapat jawab. Jadi saya tulis kat kertas tu dekat mem. Nanti call Abah bagi tahu tu jumlah yang boleh tolong. Sebab tadi susah sangat. Boleh tak please? Oh, tak apa, jangan risau. Ikat mata kesayangan saya tolong. Okey, terima kasih Abang. Miss, saya baru nak pergi jumpa Miss tadi. Kenapa dia? Sini kejap. Masa FYP tu kan, boleh tak Miss kalau naik ke markah saya? Nah, ni buat minum. Thank you, ma'am. Hai Kak Kisha, saya nak beli yang YP tu. Ingat tak? Nama Amoy ke? Oh, Tila punya kawan. Siapa ya? Okey. Nanti je jangan risau, memang dapat A. Okey, manis-manis sikit. Oh, terima kasih ya. Apa-apa kontak saya tak? Okey, thank you so much Kak Kisha. Thank you. Okay. Projek ni bukan projek yang lama ke yang dapat yang best projek tu? Sedikit kan? Lepas apa pun sama macam tu kan? Memang you buat sendiri ke projek ni? Betul, saya buat sendiri. Betul ke? Cuba paksa pembekalan yang kau buat. Skop. Skop dia. Please bagi saya chance please. Satu lagi je chance please. Okay, I bagi you number 2. You have to repeat your assignment. Item kecil dia cancel. Kalau dia rasa okey je dia okey. Dalam hidup, ada jalan mudah dan ada jalan yang betul. Dia pilih jalan mudah dulu. Tapi, bila kebenaran terbuka, dia sedar. Tiada kejayaan yang benar kalau dibina atas penipuan. Rasuah mungkin nampak kecil, tapi akibatnya, kepercayaan hilang. Reputasi rosak, masa depan tergadai. Jangan biarkan masa depan kita dibeli dengan duit haram. Integriti bermula dengan kita. Pilih yang betul walaupun susah. Kerana kejayaan tanpa integriti bukan kejayaan. Franco.